Asal-usul tarian Rambai kaum Tidung ini bermula daripada aktiviti gotong royong semasa musim menuai padi. Rambai bermaksud tamping atau menampi dengan nyiru. Gerakan dalam tarian Rambai ini bermula daripada kanak-kanak yang meniru gerakan orang dewasa yang sedang menuai padi. Tarian Rambai ini dibahagikan 8 langkah asas tangan dan 2 langkah kaki. Mengayuh, mengambai, menyabit, menampi, menjangkul, menarik guni, menghalau burung, mengangkat padi dan pergerakan kaki.